Gendang pilihan raya negeri Johor semakin kuat dipalu menjelang hari penamaan calon esok. Teka-teki siapa bertanding di mana dan menentang siapa semuanya bakal terjawab. Sebelum itu, kita singkat beberapa fakta PRN Johor 2026 bersama Izwan Othman. Silakan Izwan. Terima kasih. Ya, saudara, setiap kali pilihan raya di negeri tempat kelahiran Parti UMNO ini, prestasi Barisan Nasional terus menjadi tumpuan ramai. Sebanyak 56 kerusi dipertaruhkan bagi membentuk Dewan Undangan Negeri atau DUN. Jumlah itu merupakan kedua yang terbesar di Semenanjung Malaysia selepas Perak dengan 59 kerusi. Johor juga mempunyai antara jumlah pengundi paling ramai. Kali ini, sekitar 2.72 juta pengundi akan menentukan keputusan PRN Johor 2026. Ini mencerminkan betapa PRN Johor ini signifikan sebagai memberi gambaran kepada rentak politik di Malaysia menjelang pilihan raya umum akan datang. Saudara, kalau dalam PRN 2022, BN berjaya merampas 11 kerusi daripada Perikatan Nasional dan kembali mendominasi di Johor. Secara keseluruhan, BN menang 40 kerusi, ini lebih daripada 2/3 majoriti. Jadi, mengapa Johor ini penting bagi BN? Di Johor ni adalah satu-satunya negeri terakhir sebenarnya yang UMNO dan Barisan Nasional masih kuat. Benteng terakhir Barisan Nasional, jadi tidak mungkin mereka nak berkongsi kuasa dengan pakatan lain. Jadi persoalannya, saudara, mampukah BN catat prestasi lebih baik kali ini atau sapu habis ke semua 56 kerusi DUN? Baik, PRN Johor ini diadakan di tengah-tengah badai perpecahan yang melanda pembangkang. Kalau dalam PRN lalu, PAS bersama Perikatan Nasional, tapi kali ini enggan lagi bekerjasama. Bersatu sendiri tidak lagi bersatu. Individu berpengaruh bersatu iaitu Hamzah Zainuddin yang dahulunya merupakan timbalan Presiden Bersatu sudah dipecat parti dan kini memimpin Parti Wawasan. Begitu juga dalam Pakatan Harapan. Mantan Naib Presiden PKR Rafizi Ramli menubuhkan parti baru iaitu Bersama yang akan bertanding 15 kerusi dalam PRN Johor kali ini. Jadi keretakan-keretakan ini mencerahkan lagi peluang BN. Ini selain satu lagi faktor penting iaitu prestasi On Hafiz Ghazi sepanjang menggalas peranan sebagai Menteri Besar. Namun ada juga yang boleh menghambat aspirasi BN itu. Kerusi yang ramai pengundi bukan Melayu masih lagi sukar ditawan BN meskipun ada MIC dan MCA. Pengaruh DAP dan PKR masih kuat di beberapa kawasan undi seperti di Setulang, Skudai dan Perling yang sudah ditawan DAP sekian lama. BN juga boleh kehilangan beberapa kerusi panas yang meraih kemenangan tipis dalam PRN lalu. Antaranya Bukit Pasir dengan 198 undi majoriti dan Parit Yani dengan 294 undi majoriti. Ini belum lagi kira faktor pengundi muda, saudara. Hampir separuh pengundi iaitu hampir 1.3 juta pengundi kali ini bawah usia 39 tahun. Jadi mungkin retorik lama BN mungkin tidak lagi relevan. Mungkin calon-calon lebih muda juga boleh membantu. Tapi semua ini, siapa lawan siapa dan siapa lawan di mana bakal terjawab esok secara rasminya pada hari penamaan calon PRN Johor 2026.